Dia tu tak pada juga Surah berapa tu tak ingat. Kita baca awal. Bagi kesusahan maksimum pun tak ada kesusahan yang itu Allah dah tak boleh susahkan lebih dulu. Kerana segala kesusahan yang Allah bagi masih ada ruang diskaun yang Allah bagi supaya kita masih tidak terlalu susah. Sebab buktinya ada orang lebih susah daripada kita. Bukan tak ada. Ya Allah Ta'ala kita ada 4 penjuru kehidupan. 4 penjuru kehidupan. Ini disebutkan oleh Al-Quran. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Itu 4 penjuru kehidupan ini. Bila kita kenal kita daripada awal, Allah lah pemula ini. Allah yang menjaga hubungan mak ayah kita. Allah yang menjagakan kita lahir keluarga yang sah. Allah yang menjaga semua itu sampai kita lahir tanpa pertemuan dengan keakuan mak kita. Lalu kita keibuan mak kita sebut. Lihat bayi-bayi lain yang Allah jadikan contoh kepada kita bahawa tidak mungkin setelah menghayati makna ini akan teringin untuk melanggar perintah Allah SWT. Tidak mungkin juga setelah mengenali keagungan Allah SWT masih tetap mahu memilih jalan kelalaian. Orang kalau dah faham nilai Allah, dia tak akan pilih dengan Allah. Tak membantu dengan orang kalau dah faham yang bagi kita nikmat dengan Allah, tapi memilih untuk jalan-jalan yang tak dapat redha Allah ni tak membantu. Gangguan lah apalah semua tu. Itu kalau bunyi ialah gangguan tu mungkin ya masalah tu